Okey, selamat kembali kita ke dunia Yok. Yok, apa duduk sorok-sorok kat pokok tu? Pokok Yok, apa tu? Yok dengan skorden kat belakang pokok. Pokok apa tu, Yok? Yok pedas ni, cili-cili. Ingat anak gajah mana kat belakang tadi tu? Mari sini Yok nak tunjuk pokok cili Yok ni. Pokok cili Yok. Mana sikit tu? Tunjuk sikit Yok. Dia warna hijau tak nampak. Ya, ni dia. Nampak. Ni nguit nampak ni. Ya, ni maksudnya siapa tanah ni? Yok tanah ke? Yok tanah. Yok lah tanam. Dunia tanah. Dunia Yok. Ya, jadi pokok cili ni Yok. Yok tanah ni Yok nak maksudnya nak terai ke dalam dunia pertanian. Ya. Jadi Yok nak belajar. Orang kata Yok dah pergi kursus bahagian pertanian gitu kan. Dah. Orang kata ambil kos bahagian tanah cili saja. Tanah cili saja. Jadi Yok balik daripada kos tu, Yok mencuba tanam. Alhamdulillah. Jadi Yok maksudnya ilmu yang Yok belajar tadi daripada Tok Guru tadi, Yok cuba terapkan ni. Hidup. Oh, jadi dapat hasil macam ni. Sampai Yok duduk meja depan tu. Yok perhati je cikgu tu ajar kan. Cikgu mengajar, betul Yok. Yok perhatikan. Lepas tu Yok cuba praktikkan kat tanah ni. Ya. Sama apa yang cikgu tu cakap. Oi, besar Yok. Yok cuba duduk kat situ. Yok dekat atas tanaman Yok nampak ni. Oi, besar Yok. Oi, besar Yok. Tengok buah dia. Buah dia yang ada masak ya. Ada masak belaka tu Yok. Masak ni Yok dah makan pedas ni. Pedas Yok. Oh, ni pepeluh ni. Oh, pedas. Okey Yok. Orang kata keperluan cili ni Yok. Dalam bidang masakan dia dia jadikan satu makanan macam mana tu Yok? Oi, besar meluas. Apa tu Yok? Salah satu dia. Buat sos cili. Sos cili. Buat sambal belacan. Sambal belacan. Dalam masakan. Masakan. Orang duk kata asam podeh tu mesti kena podeh Yok. Semua asal daripada cili. Kena asal daripada cili. Tu cakap kecil-kecil cili padi. Ya. Kalau Yok. Cicah budu Yok. Cicah budu, cicah tempoyak. Tempoyak semua kena pakai cili. Betul. Jadi sahabat, jadi cili ni adalah satu sumber makanan kepada kita. Makan tu boleh makan Yok. Ya. Oi, pakai pedas ni Yok. Tak boleh bercakap ni. Yok dah makan beberapa biji tu. Dah pedas Yok. Ya Yok. Jadi cili ni Yok, ni tak silap saya Yok, dalam hampir masa 3 bulan Yok. 3 bulan dah dapat usia dia. Hasil dia macam ni Yok. Jadi ilmu yang kita pergi kursus tu Yok, kalau macam ni hasil dia Yok, memang orang kata bidang pertanian ni boleh maju Yok. Betul tak Yok? Betul. Orang kata kalau kita ni tak usahakan, orang kata satu ladang yang besar Yok. Ini baru dia seorang-seorang ni. Cili Yok sekarang ni Yok pergi ke pasar Yok, pergi ke kedai Aceh yang sekarang ni dekat Malaysia ni memang banyak kedai Aceh. Tak silap saya Yok, harga dia tu boleh cecah sampai RM20 ke atas Yok. Oh, mahal. Oh, mahal Yok. Cuma kita tak perasan Yok. Permintaan dia tinggi ni. Permintaan tinggi juga Yok. Orang kata, Yok, zaman sekarang ni Yok, rasa pergi ke pasar nak beli cili, ada ke 50 sen sekilo, RM2 sekilo? Tak dapat. Maksudnya harga tu kenapa tinggi? Permintaan tinggi Yok. Betul. Kalau orang kata hasil tu banyak, harga dia akan jadi murah. Betul tak Yok? Betul. Ya, sahabat-sahabat. Jadi berjasa kepada tanah tidak rugi sahabat. Jadi, memang tak rugi. Tak rugi. Jadi dunia Yok ni mencuba pergi kursus, dapat ilmu dan kami cuba tanam. Ya, hasil dia sangat lumayan sahabat. Ini dia dah masak dah ni. Sorry Yok batuk makan pedas. Yok masuk. Yok dah makan pedas tadi. Ya Yok. Apa-apa subscribe, komen dalam dunia Yok terbaik. Lo kecil. Cili. #cili.